Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat bertemu kembali. Anda sedang menyaksikan Road to Final Anugerah Carta IKIM FM 2025. Kita bersiaran secara dalam talian ataupun online, dan bagi peminat nasyid tanah air, anda bolehlah mengikuti secara eksklusif menerusi platform Widestream yang dibawakan terus dari Glammy Lemmy Music Studio Bukit Jelutong. Ini adalah merupakan episod ke-16 di mana satu lagi lagu yang berjaya dan dipertaruhkan Road to Final. Kita terus saja ke segmen Potpet Aspirasi bersama dengan kita sekarang ini, komposer dan penyanyinya Hafiz Hamidun. Yeah. Assalamualaikum Hafiz. Yeah. Okey, untuk pengetahuan semua, lagu yang dipertaruhkan lagu Zikir Dikir yang telah pun berada dalam carta IKIM FM dan telah berjaya sehingga ke peringkat separuh akhir. Lagu yang dinyanyikan oleh Hafiz sendiri, dan juga lagu ini ada tambahan featuring featuring Halim Yazid. Yeah. Tapi Halim Yazid tak dapat hadir ini. Yeah. Halim Yazid kat Kelantan lah. Kelantan. Okey. Komposer dan lirik Hafiz Hamidun. Okey, kita nak tanya Hafiz. Hafiz sudah dikenali sebagai seorang komposer yang telah pun banyak menghasilkan karya-karya yang baik dalam industri nasyid itu sendiri. Jadi untuk karya ini, apa yang membezakan karya sebelum ni? Okey, sebenarnya apabila saya buat sesuatu karya yang baru, saya kena tengok sebab apa kita buat lagu tersebut kan. Jadi bila dari awal kemunculan saya semenjak saya umur 18 lagi menyanyi. Jadi banyak persembahan di Pantai Timur. Okay. Jadi saya tak ada lagu yang memberikan apresiasi kepada orang-orang Pantai Timur. Jadi saya rasa kan sokongan, dorongan, orang kata bila kita keluarkan album, mereka lah yang akan berpusu-pusu beli CD, panggil kita untuk buat persembahan kan. Jadi saya pada satu hari saya datang ke Kelantan. Saya rasa mungkin lebih kurang 10 tahun yang lalu. Saya kebetulan sepentas dengan Halim Yazid. Kita memang tahu seorang legenda DK Barat. Jadi saya kata pada Abah Halim, saya rasa zikir dengan DK ni sebenarnya tak jauh. Kan cara penyampaian kan. Jadi saya kata satu hari saya berjanji kita akan buat sesuatu, tapi belum tahu lagi. Jadi akhirnya saya kata saya tak nak berfikir terlalu kompleks sangat. Jadi kita gabungkan je zikir dan juga DK, sebab saya sinonim buat dengan album zikir dan Halim Yazid dengan dikirnya. Jadi terhasillah zikir DK. Jadi maksudnya menggunakan strategi yang sama ataupun bagaimana? Strategi sama sebelum ni ataupun belajar daripada sebelum ni? Saya diberikan banyak sebenarnya kebebasan daripada Abang Halim sendiri. Sebab kita tahu sebagai seorang penggiat DK Barat, Halim Yazid dia ada gaya dan juga air lagu serta motif dan juga matlamat yang nak dibawa dalam penyampaian lagu DK. Abang Halim bagi tahu pada saya satu je. Dia kata selalunya bila orang menghasilkan, tak kiralah lagu-lagu yang berbentuk folk ataupun lagu-lagu yang berbentuk rakyat ini, lagunya mesti bertemakan mengajak orang buat benda-benda yang bahagia, benda-benda yang baik, benda-benda. Jadi saya rasa Abang Halim serahkan sepenuhnya kepada saya untuk mencorakkan, mengalunkan. Saya kata itu bukan kepakaran saya untuk kacau teritori DK Barat itu. Tetapi bila saya persembahkan, saya kata, Abang Halim sesuai tak begini? Abang Halim kata, sebenarnya tidak ada satu syarat khusus untuk DK Barat tu kita melodikannya macam mana, asalkan roh dan juga pembawaannya kena. Jadi saya rasa kolaborasi ini merupakan satu kolaborasi yang unik, dan juga saya rasa di situlah munculnya keyakinan dan keberanian untuk keluarkan zikir dikir. Okey, untuk pentas separuh akhir Anugerah Carta IKIM FM ini, kita daripada lagu yang asal, lagu bahan asal, kita garapkan menjadi dia unplugged, jadi akustik. So jadi Hafiz dah bersedia agak-agak dengan dua pemuzik je. Tak apa dia sebenarnya dia sebenarnya dua pemuzik ataupun satu pentas pun sebenarnya bila kita menghayati, insya-Allah dia akan sampai ke hati penonton-penonton semua. Masya-Allah. Okey, baiklah, kita tak bersendirian, kita nak perkenalkan juri tetap kita. Tak lain tak bukan, beri tepukan untuk Adib Nahar. Masih terus bersama kita, dan seterusnya Brother Lokman S. Dan ketua juri kita Brother Farihin Abdul Fattah. Dan kita beri tepukan untuk musician kita, on gitaris Tam, on gitar. Kita punya on pianis, on piano kita Adam, dan on percussionist kita. On percussion kita adalah Ramli. On vocalist kita. Dan
Kalau Hafiz Hamidon sudah pun sedia, kita boleh ambil tempat. Jom. Okay. Zikir suci dalam kalbu, damai penerang jiwaku. Zikir kepada Yang Esa, bersatu dalam rahmat-Nya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bercahaya malam-malam, kalimah indah tersulam. Zikir suci dalam kalbu, dhamma penerai jiwaku. Zikir kepada Yang Esa, bersatu dalam rahmat-Nya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hati merintih, jiwa merindu, jari bertasbih mengingati Yang Satu. La ilaha illallah, sama-sama, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah. Itu dia dikir zikir Hafiz Hamidon. Zikir dikir. Zikir dikir. Minta maaf. Allah. Okey. Kasih. Dikir. Dikir producer dia. Ini dikir. Silakan duduk. Hafiz Hamidon. Masya Allah. Hafiz, semua nak tanya Hafiz. Kena tukar jawab dah? Terus jawab. Kita sebab apa? Kita memang macam tu. Ini semua ada pemarkahan dia. Ada buang masa. Okey. Hafiz, kita sebenarnya dalam segmen Potpet Aspirasi. Potpet memang kena potpet. Awak tahu tak Potpet maksud dia apa? Maksud Potpet? Pot apa pot? Pot, okey, Pot tempat lah, tempat. Okey, pet. Pet maksud? Binatang kucing. Kucing binatang ni. Salah. Pet tu petandengan. Astagfirullah. Okey, nak tanya Hafiz. Tadi dua je musician. Ya. Pun dah rasa macam selesa dah kan? Tapi tak selesa kan sebab tak ada backup vocal kan? Ini ramai tadi ni. Tak, maksudnya saya nak tawarkan kalau final. Ke final lah kita kalau ni. Kalau ke final, tak tahu. Okay. Bukan saya yang menilai. Sebab apa? Kita ada juri yang menilai. Dan saya nak bagi tahu. Jadi kita nak dengarkan komentar pertama daripada saudara Brother Lokman S. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Syukur. Lagu ni memang sedap. Lirik dia pun sedap. Lirik yang simple, tak complicated, tak terlalu puitis. Saya suka. Sebenarnya saya dah follow Hafiz ni lama dah. Saya suka zikir-zikir dia yang selalu keluar dekat TV. Tapi suara keluar, gambar tak keluar kan. Lagi satu, bukan kita nak jack
orang nak puji lebih-lebih sebab kereta, kalau kita nak tukar tayar pun jet lebih, terbalik kereta tu. Sikit-sikit cukup. Dia penyayang. Dia penyayang. Kucing tu. Penyayang kucing Dia kalau pergi karaoke kan dengan saya. Kucing dia menyanyi sekali? Tak, dia tak bawa kucing. Kucing tu, kita orang akan pilih satu lagu je. Kita serupa. Dekat karaoke. Sebab hobi sama, suka kucing. Kalau mampu ada kucing. Tak sebanyak dia. Dia kucing. Maknanya setiap zikir dia tu, kucing ni lain zikir dia. Yang kucing ni kita zikir tak dia tahu lain. cara dia Kita ada berzikir macam mana. Parsi, zikir Munchkin. Okay. So jadi lagu ni tadi abang bidak. Masya Allah. So lagu ni Abang Lokman tak ada apa komen. Lirik bagus. Walaupun main dengan gitar dengan Abang Ramli punya gendang kan. Sedap dah. Lepas tu harmonize pula kita background tadi bila Itu paling. Macam nak job ya nanti. Sebenarnya itu yang buat sedap. itu sebab bukan itu saja buat sedap. La ilaha illallah. Itu kekuatan dia. Sebab Allah kata kalau kau nak aku menyayangi kau, tahlillah selalu untuk aku. La ilaha illallah. Jadi cantik dah. Abang Lokman tak ada apa nak cacat cela. Cuma satu benda Abang Lokman kena tegur. Mungkin untuk diri Abang Lokman sendiri. Bila Abang Lokman buat lagu, buat lirik kan, saya cukup avoid perkataan yang sensitif. Saya tengok banyak orang buat lagu, buat lirik, dia pakai perkataan puja. Ku pujamu kekasih. Jadi bila Abang Lokman dengar kan, tak ada pun mencertai Tuhan dalam tu. Kita tak boleh pakai perkataan puja. Puja tu Allah sahaja. Puja tu, puja-puji ya. Ini untuk diri Abang Lokman. That's why bila saya menulis tu, saya cukup berhati-hati. Sebab nanti Allah tanya, kau ada orang lain daripada aku ni, kau puja orang lain ni. Untuk ku puji adinda. Nampak? Jadi itu pesan oleh guru saya. Saya ada seorang guru, arwah dah pun. Nama dia Ustaz Dr. Rendes Sapawi Cik Mat. Pakar muzakarah haji, tabung haji. Salah seorang panel. Kalau dia buat kursus haji ni, memang semua akan follow. Kita tengok cara. Ada suatu waktu dahulu, satu TV station, dia buat program DK-ZK. Dia panggil saya tau. Mari sini sebentar. Tok Ayah nak royak ni. Gapo Tok Ayah? Saya panggil dia Tok Ayah kadang-kadang. Tu that mean close lah tu kan. Kalau sekejap kita panggil dia Ustaz. Jangan panggil saya Ustaz sebab saya baru nak start. Kenapa Tok Ayah panggil saya? Ni, membuat lagu molek sikit penggunaan bahasa tu jangan sampai lari daripada landasan agama. Kenapa Ustaz? Ni, ada satu TV program, aku sakit kepala ni. Dia buat program tu, DK-ZK. Jangan pakai perkataan DK-ZK. You tidak boleh mempercampur adukkan di antara DK dengan ZK. DK lah. Kan? Kalau DK tu, orang Kelantan semua dah tahu. DK barat kan? Ada seekor anak tupa masuk dalam kapung. Itu DK barat. Tengok. Cukup. Saya tak pandai menyanyi. Sebab saya bukan penyanyi. Jadi kena berhati-hati tu. Ibarat dia apa tau? Kita tak boleh mencampur adukkan minyak dengan air. Minyak dan air tak akan bercampur. Air di muara dengan air di kuala, lain rasa dia. Takkan bercampur. Kita duduk dalam sampan tu, tengah-tengah tu, cuba pegang belah kiri, rasa air ni lain. Rasa air ni lain. Saya harap saya tidak mendapat kecaman mana-mana. Sebab ini arwah Ustaz Dr. Sapawi yang cakap. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Jadi saya cukup berhati-hati. Kadang-kadang lagu sedap. Semua sedap. Tajuk tu yang membunuh segala. Kita macam kita beli rumah lah kan. Dia tengok brosur, wah cantik rumah ni. Nama rumah tu semi-D. Tapi bila pergi tengok, rumah teres ke rumah semi-D ni? Jadi itulah cerita dia. Minta maaf lah saya. Benda ni dah terlalu lama dalam diri saya. Saya kata, ya Allah, macam mana aku nak tegur, nak sampaikan. Sebenarnya, kalau lagu tadi tu, dah cantik dah. Buat La ilaha illallah pun dah cukup dah. That mean, dia terus bila orang dengar, ini La ilaha illallah. Kan? Okay. Nampak? Jadi bila Hafiz menyanyi tadi, saya teringat muzik Latin, Jessica.
Jesse Cook Jesse punya Cook, mainan tadi Zikir, tu. ya? Latin tu Jesse Cook. Ataupun lagi seorang, Army Rubia. Oh. Memang sedap. Dia ada mirip-mirip dia orang ni. Army Rubia, Jesse Cook. Saya follow daripada muda lagi. InsyaAllah. So, terima kasih banyak-banyak. Ya, minta maaf kalau saya menegur ni. Bukan apa, tak ada apa. Jaga elok-elok. Ya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Secara keseluruhan, Keseluruhan. kalau di Indonesia kawan-kawan saya ajar apa? Gacor Pak, gacor. Gacor Terima kasih. Gacor. Alhamdulillah. Okey, baiklah. Kita terus saja ke juri seterusnya. Adib Nahar. Assalamualaikum Hafiz. Salam. Saya tak payah nak komen lah. Saya nak tunggu lah nanti show nanti final. Sebab saya favourite Dikir Barat. Saya dibesarkan Dikir Barat daripada umur saya 15 tahun kat Singapura kan. Saya belajar Dikir Barat, saya pergi Kelantan belajar Dikir Barat dan guru saya, salah satu guru saya adalah almarhum arwah Megat Nordin. Itu guru Dikir Barat saya belajar macam mana nak mendapatkan lingguk kan. Dan saya suka sangat bila dengar benda ni dikombainkan Dikir Barat. Saya tunggu final je lah nanti. Saya nak tengok performance. Saya nak tengok performance. Kalau rezeki ada, kalau rezeki berada kita masuk final kan. Memang saya nak tunggu lah macam mana dia nak campurkan zikir ni dengan konsep Dikir Barat. Ataupun dengan, sebab saya pernah perform juga dengan Alim Aziz. Masa dekat Ali Aziz dekat ATM dulu. Pertandingan Dikir Barat juga. Jadi saya nak tengok mesti best ni. Mesti best. No comment. I like it. Lagi satu, Abang Luqman nak tambah sikit lah kan. Ni semua pangkat adik-adik kita Tambahan, pun. okey. Tambahan sikit. Tambah lah. sikit-sikit boleh. Bayar. Studio sewa sejam 500. Tak, lagu ni dah cantik. Kalau dia ada identiti Kelantan, Kota Baru, semua jajahan Kelantan kan, cantik. Maksud dia, macam kita dengar lagu arwah Salim Iklim kan. Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Na ganu kita. Adik, itu dah nampak image Terengganu. Bila kita dengar je lagu tu kan, Terengganu kita. Tapi lagu ni ada sebenarnya, Afiq kan? Betul? Betul. Bak Kelantan tu, Halim Yazid yang menyanyikan lenggok Kelantan tu. Ya. Ada Ada. Itu yang tadi Hafiz ada nyanyi tadi. Itu bagian Halim. Alamu. Sebab tadi tak dengar bunyi Kelantan. Belum ada sebab. Celup. Oh, Mika orang Perak. Oh, Thailand siye. Mana mu best? Kau lagu cekecek Kelantan mu. Sabar best. Tapi itulah kalau Man maksudnya nak dengar benda tu, tapi memang ada elemen tu. Memang kan? ada Ada. Tapi kalau beat ni, kalau betul-betul main hari-hari main hari-hari. Tapi lirik dia apa yang ada puja-puja apa tadi? Disebut ada lirik ada. Tak, lirik tak ada apa. Oh, tak ada apa. Cuma tajuk tu aja. Sebab tajuk Tajuk ni apa? penting. Oh, tak boleh. Zikir. Kata Tok Guru tak boleh. Zikir. Tak boleh. Kalau boleh kan masa final ni tukar tajuk tu. Tak betul. Tak apa. You tukar tajuk tu Bang. dalam bracket formerly known as. Macam company kan. Company dulu katalah company dulu ABC. Okey. ABC. Okey. Air batu campur. Lepas tu dia kata tak sedap ABC ni. Tukar. Air batu campur dadah ecstasy. ABCDE. Dalam bracket formerly known as ABC. Okey. Kita tinggalkan cerita ni, tajuk ni. Ini segmen apa kita Okey. Kita terus saja kepada ketua juri. Abang Fahri Al-Fatah, macam mana pandangan dengan lagu ni? Tak apa. Kita sentuh sikit. Okey. Brotherku sayang Luqman. Ada seorang, kita sentuh. Kita harus raikan pandang ulama. Betul. Tidak mengenepikan juga. Ada seorang mantan mufti Perth, nama dia Habib Omar Shatri. Dulu masa kita ada program Dikir-Zikir, dia orang yang paling menyokong. Dia ni, kalau kita tahu, jalur ulama, dia ni anak murid kepada, kalau kita tahu, dulu ada ulama-ulama Nusantara. Dulu ulama Nusantara ni penguasa besar di Mekah. Zaman-zaman kurun ke-18, 19 semua. Dia anak murid Syekh Yassin Al-Fadhani. Ini terkenal ni. Dia tidak berpandangan demikian. Nampak? Dia ni ulama fatwa. Jadi dia ahli fatwa. Bermaksud dia bukan isu menyampurkan dikir dengan zikir, tapi kontennya akhirnya apa? Kalaupun kau letak contoh zikir baked beans, adakah merendahkan zikir? Sifat baked bean itu apa? Contoh orang kata saya suka makan baked bean. Tapi lagu saya zikir baked bean. Adakah kau nak mengatakan dia ni merendahkan zikir? Tidak. Kerana dia menggunakan baked bean untuk berdakwah. Nampak dalam video orang tabligh buka baked bean, makan sarapan pagi ke apa. Nama ni zikir baked bean, contoh. Jadi tidak boleh ukur daripada
tajuk. Ni juri komen juri lah. Sebelum Zikir penyanyi kesayangan. Macam tu. Okey, tak apa, kita tengok. Tak, kita harus perjelaskan supaya betul. nanti di luar tidak takut-takut nak bukan. Yalah, kita dalam segmen Pop Ekspresi kan. Tetapi pengajaran penting apa? Sebelum buat tajuk pun sebenarnya jangan kata buat lagu. Elok bersahabat dengan ulama' dan rujuk ulama'. Betul, rujuk. Itu pengajarannya. Ya, benar. Jadi pesanan daripada Loma S, tajuk pun kau boleh, kita ada guru kan. Hafiz jumpa guru, boleh tak tajuk ni macam apa-apa pun pandangan ulama' lain, tapi nasihat beliau itu membawa barakah pada lagu tu. Walaupun dia, because you are respecting him as your ini, macam cara Abang Lokman merespek guru dia. Pandangan dia betul dan pandangan itu pun betul. Bermakna dia boleh saja. Bermakna boleh saja. Asalkan konten tu apa? Dia tidak merendahkan sikit. Dan yang penting dia mengajak kita ucap la ilaha illallah Rasulullah. Itu penting. Kita tanpa disuruh kita akan rasa nak. Betul? Itu komen saya. Sebab yang penting lagu ni dia trigger apa? Ya. Apa dia trigger lagu ni? So lagu ni komentar saya ialah dia trigger orang memperbaharui syahadah. Tengok kasut tu pun ingat Okey, tak apa. Okey, dia persembahan lagu ni. Itulah dia tadi. Itu tadi, maksudnya the gist of persembahan, kita tolaklah teknikal lah. Lagu memang sedap. Dia tak ada musician pun sedap, ada musician sedap. 40 piece orkestra pun sedap. Dia solo pun dia boleh. Kata dia pergi sekolah kebangsaan, dia solo, dia tak ada minus campur, dia nyanyi macam pun jadi. Okey, kan? baik. Jadi maksudnya this song can be kata orang untuk ajak orang memperbaharui syahadah. Okey. Ya. Kalau dipopularkan selalu, dia kau pegang apa? Janganlah pakai nak cakap tiba-tiba mic. Okey, kalau jadi mic. diperbarui selalu, Dia pakai mic, mic. Dah buat lah tadi tu. Dia pakai pen tadi. Tak, lagu ni saya tengok kalau betul masuk bekerjasama dengan SUK Negeri Kelantan kan, dia akan jadi lagu Kelantan tu tau. Dan bila dah popular, kita macam video klip dia kan, oh ni lagu Negeri Kelantan ni. Sedap betul tak? Dengan dia punya beat tu, dengan suasana. Proposal tu yang hantar pada ni, pada okey. Itu dia komentar. Okey, tak apa. Proposal yang bagus. Baiklah, itulah tadi kita dah dengar Kepada komentar SUK setiap juri. Negeri Kelantan. Cantik. Persembahan telah pun dilaksanakan apapun. Tahniah Hafiz dan semoga lagu ini berjaya diterima oleh barisan juri. Okey, baik. Dan kepada para penonton, kita nak ucap terima kasih kepada juri kita, kepada artis, kepada tenaga produksi, kepada pemuzik. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Teruskan bersama Carta Anugerah IKIM FM 2025. Assalamualaikum. Bye-bye. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bercahaya malam-malam, kalimah indah tersulam. Zikir suci dalam kalbu, dhamma penerai jiwaku, zikir kepada Yesus, bersatu dalam